Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Kali ni kita buat satu lagi vlog family, iaitu kita nak balik kampung, iaitu di Kelantan. Kita nak merasai suasana sahur dan berbuka puasa bersama family yang tercinta di Kelantan. Sekarang ni kita dah masuk, malam ni adalah malam ke-24 Ramadan. Kita nak merasai lah suasana sahur insyaAllah dan berbuka puasa bersama family yang tercinta di Kelantan. Orang kata apa, mudah-mudahan adalah kita dapat sedikit keberkatan, bless bersama dengan family yang tercinta. So jom guys, saksikan vlog. Saya akan cubalah setakat termampu kan, insyaAllah. Okay, jom saksikan vlog kami ini. Kita buat khusus untuk anda semua. Memang terbaik boh. Yes, check it out. Assalamualaikum guys. Sekarang kami berhenti sekejap dekat kawasan rehat Temerloh. Balik Kelantan ni kita ikut LPT, ikut Terengganu. Sebab saya lebih selesa ikut situ lah, kalau compare ikut Rauk Merapu, Gua Musang kan. Sebab dari segi jalan lah, kualiti jalan LPT lebih selamat lah. Walaupun jarak dia sedikit jauh lah kalau compare daripada kalau ikut Merapu ke Gua Musang tu. Okay, sekarang ni jam dah 1.23 pagi. Kami istirahat dulu di kawasan rehat Temerloh kerana memang tak boleh lah, masa drive tadi pun saya dah agak-agak dah nak micro sleep lah. Untuk malam ni kena kurangkan sikit lah drive, especially untuk long drive untuk waktu malam. So kami nak rehat sekejap atau mungkin lama sedikit lah di kawasan rehat Temerloh ni, dapatkan balik tenaga. Tengok macam mana. Kalau sempat kita mungkin nak sahur dekat area kawasan rehat inilah. Okay guys, saya nak rehat sekejap. Ni mama pun dah tidur. Alfa memang daripada tadi dah tidur, ni kat belakang. Basically so far kami punya journey bila masa highway tadi tu, daripada tol Gombak tu, memang kenderaan banyak lah. Masih boleh manageable, cuma kena bawa pelan-pelan lah. Sebab saya pun bukan jenis yang bawa laju-laju guys. Mungkin 100 km per sejam macam tu lah. Kita ikut speed limit untuk highway lah. Tak adalah jam terlalu turut sangat, tapi memang kereta banyak lah. Cuma kalau belah kanan tu memang sangat laju lah kereta. So saya just bawa sebelah kiri je, bawa satu santai je. Tapi sekarang memang sangat mengantuk. Okay guys, kita rehat dulu di kawasan rehat Temerloh. Terbaik guys. Alhamdulillah, sekarang dah jam hampir 4 pagi lah. Tadi kami dah rehat beberapa jam dekat tempat rehat kawasan Temerloh ni. So sekarang ni kami satu family lah, kita nak pergi bersahur dulu dekat sekitar kawasan rehat ni. Sebab kita nak sama balik lah, journey kita balik ke Kelantan. Terbaik pun. Anak kami Alfa dia nak roti pau. Apa nak pau yang mana? Pau coklat Coklat satu? Oh, yang ada ni lah. Yang ni Kabilis lah. Kabilis saja. Nak apa? Kari ayam. Kari ayam tapi pedas. Kaya dah kaya. Habis tak ada. Habis yang ada ni ya. Kelapa dah. Kelapa apa satu? Abang Kaya nak. Abang Kaya deh. Aku ada dengan ikan siakap bagi isi lah. Bagi isi lah. Sini adalah makanan sahur kami. Saya ambil nasi putih dengan siakap
Saya akak masak sambal sambal belacan. Mama ambil nasi putih dengan telur dadah dengan sambal. Nanti kami akan kongsi lah apa isi ikan ni, sebab kakak dia baginya besar agak. Okay, Alfa dia roti ban ban kaya. Lepas dengan ni roti pau apa ni? Pau apa? Pau kelapa. Pau inti kelapa. Lepas tu apa ada ni? Ada dadih strawberry. Ni ada air apa adalah air ni Twister apple. Lepas tu kita ambil juga satu ni air mineral. And then ni air teh limau bank. Kami memang selalu lauk tu selalu kongsi. So ialah saya daripada jimat. Satu lagi ni lah antara tips lah kan, kalau kita kata kan, sebab nak kongsi apa untuk sentiasa rasa share each other tu, kita berkongsi. Kalau saya suka benda ni, saya kongsi dengan wife dengan anak lah. Kalau wife saya minat tu, dia akan kongsi dengan saya. Macam tu lah antara apa tips. Boleh kata tips? Boleh lah kan. So itulah. So sekarang ni Mama dah bagi telur dadah dia kat sini. Saya punya siakak pun saya dah potong separuh, saya dah bagi kat Mama dah. Kan betul tak Mama? Terbaik pun. Alright. Okay guys, Assalamualaikum. Tadi kami rehat agak lama juga dekat kawasan rehat Temeloh tu. Pas kita sahur, saya cuba nak gerak, tapi betul-betul mata betul-betul mata gila. Saya decide tidak meneruskan lagi perjalanan lah. Kita subuh kat situ, kita macam ambil a few hours lah. Kita tidur dalam kereta. Kami start betul agak balik agak lambat juga. Tadi tak salah saya lebih kurang pukul 8 lebih lah. Okay, kita dah melepasi kawasan rehat Kertih. Tadi kita dah isi minyak, sebab minyak pun daripada semalam ke pagi ni dah 3/4. Next plan kami adalah lepas ni bila kita exit ke Kuala Terengganu tu, kita nak cari kedai tayar. Kita cuba tukar ke 4 tayar kereta. So for the safety lah, insyaAllah. Kami dah sampai dekat Kuala Terengganu. Tengah ni lah, kata apa, parking kereta sana tu. Diorang tengah tukar tayar. Alhamdulillah kita dapat satu kedai ni kira not bad kot lah. Nama kedai dia Sengfat dekat bandar Kuala Terengganu. Harga tu saya rasa berpatutan. So kalau korang datang sini, recommended. Terbaik. Ni lokasi kedai dia. Dekat bandar Kuala Terengganu lah. Nama kedai dia Sengfat. Sengfat Tayar Service. Recommended. Ni kereta saya tukar 4 tayar. Lepas tu abang tu kata ni brake pad pun kena tukar. Dah kena makan teruk lah. Tak apalah, demi safety kan. Hai guys, sekarang ni kita dekat bengkel apa tu? Sekarang ni kita dekat ni kedai tayar Sengfat. Kita nak tukar tayar dulu. Sementara sebelum balik ke Kota Baru, sebab tayar kita tayar dia dah, bunga dia dah hilang, dah habis. Okay guys, kedai dia memang simple je guys. Tengok dia betul-betul dekat corner lot lah. Yang best ya, kita orang kawasan menunggu pun tepi-tepi gini je. Tengok, dia tepi-tepi. Lepas tu reduk sebab ada ni pokok besar ni. Memang sangat reduk guys. So tepi kedai tu ada kubur lah. Tapi kubur ni lah, kubur yang terjaga lah. Tengok, cantik lah. Assalamualaikum ya ahli kubur. So
So okay guys, kita masih lagi menunggulah kita punya tayar apa kereta siap dipasang. Tadi okey lah, saya rasa harga dia sebab aku pun tak pandai sangat kan tentang kata apa, kata babak kereta ni lah. Just generally sajalah. Tapi kami cuba cari tadi kedai ni, antara kita survey tu dari segi Google review dia memang 5 bintang. Memang betul-betul trusted lah. Sebab kami datang ni pun memang ramai orang-orang lokal tengah tunggu apa dia punya kereta siap, sambil tukar tayar ke, alignment ke, ataupun apa-apa problem lah berkaitan dengan kereta. So dia muka blushing sebab muka berminyak sebab masih lagi on the way balik ke Kelantan. Memang kami tak singgah mana hotel ke apa ke untuk ni kan. Tadi pun pergi Kawasan Rehat pun untuk rehat, sahur, lepas tu apa, ke tandas sajalah. Just super simple je. Okay guys, kami berada dekat area Kubah Krian. Kita nak cari kedai secret recipe. Nak cari kek untuk Alfa untuk celebrate kecil-kecilan lah apa punya birthday dia. Birthday Alfa jatuh esok, tapi kita hari ni kita nak buat celebrate lah dengan Tok Ba, Tok Mak, dengan family Kelantan. Betul tak? Okay, terbaik lah. Okay, jom pukul 4 lah, pukul 4 petang di ni depan tu Hospital HSM. Okay, ni syarikat Budak Osman. Ni ada ni. Ni adalah secret recipe. Secret recipe. Mama dah masuk dalam lah. Dia push. Awak push. Dia betul-betul dekat ni, bangunan ekonsip. Ni ada Hokkaido backup Cista. Dah order dah? Sebenarnya kiri nak ambil moist chocolate ke nak ambil caramel cream choc? Ni caramel cream choc yang tu. Yang tu. Ambil yang simple. Moist choc yang bawah tu. Ambil Tengah ada filling coffee boleh kan? dah. Cukup. Ni tulis macam ni lah, daripada Alfa and Ayasu. Alright. Okay, terbaik. Ni yang Okay guys, so sekarang ni tunggu dia tulis kek, nama semua tu. So kita jalan. Ni ada ni kedai jual biskut. kita datang sekali sepi, kita beli kek sempena birthday Alfa dan juga Ayasu lah. Nanti kita makan masa berbuka. Guys, alhamdulillah kek untuk celebrate birthday Alfa pada hari ini dah selesai, kita dah beli. Okay, jom kita nak terus nak menuju ke rumah Kota Baru dah. Okay, kita nak jumpa Tok Bah, Tok Ma. Terbaik bawah. Ada? Sate perut. Habis? Pecik. Biasa. Ambil apa? Okay, kita ambil Apa? kita ambil 2 bekas. Ni tepung pulut dia kot. 3 doya. Ni perut. Ni sate perut dia. Perut pecik. Perut pecik. Kita try. Yes. Kita dah dapat akok kita. Lepas tu kita jumpa ni sate perut. Ni perut pecik. Perut pecik dengan kuih tepung. Okay guys, alhamdulillah kita dah berjaya selesai satu lagi mission, iaitu kita beli beberapa juadah kuih lah, especially kuih Kelantan untuk buka puasa pada hari ini. Okay, jom kita teruskan misi.
balik ke rumah di Kota Baru. Terbaik boh. Okay guys, kita dah sampai dekat rumah Kota Baru. Memang depan ni memang jalan dia sangat-sangat sesak. Especially kalau hari bekerja lagi teruk guys. Ni dia sesak sebab orang nak pergi ni, orang keluar nak pergi cari apa, juadah berbuka puasa. Okay, alhamdulillah kami dah sampai rumah. Ni nak masuk rumah pula ni. Macam mana ni? Sebab depan ni ada satu kedai viral, kedai pok peng. Kedai nasi lauk pok peng. Sini pun ramai orang. Tengok guys tu queue. Nampak? Tunjuk. Nampak tak? Kita zoom sikit. Tu guys. Ni nak masuk rumah ni. Rumah kita belah kiri. Pok peng ni, yang straight ni. Nampak? Sekejap sikit ni. Itu kedai viral. Okay, jom sampai rumah ni. Ni guys tunjuk. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni kita dah sampai dekat rumah Tok Ma dengan Tok Bah. Jadi sekarang ni kita nak ambil video-video Kita nak buat tour. kita nak buat tour. Kita nak buat house tour. Kita nak buat house tour. Okay, jom. Okey, macam biasanya ada pokok-pokok, ada bunga-bunga. Cantik. Tunjuk ni. Tunjuk ada warna apa? Ada warna kuning. Ada warna purple. Tunjuk. Ada warna kuning. Ni tunjuk sini baby. Tunjuk sini baby. Ni. Tengok ni warna kuning ada ke? Awak jangan membelakangi awak ni. Yang gini. Okey. Ni tak payah ni. Okey. Ada warna kuning. Ada warna purple. Ada warna macam warna merah-merah macam Ni pokok apa panggil? Pokok kelah. pokok keladi. Yes. Bunga habis buat. Cakap buka bunga melur wangi. Guys, ini pokok bunga melur. Wangi. Ni pokok ni. Ni apa terung. Terung kecil ke tak? Ya, maksudnya. Ya, maksudnya. Dalam kecil. Ya, maksudnya. Ni bunga ni. Apa tu? Tapi dia apa ni berkembang masa pukul 10 tengah pagi je. Jepun. Pokok bunga Jepun. Apa panggil ya? Bunga Jepun dulu kita ada. Dia ada warna tengok ni, warna kuning ada tapi dah tutup lah. Warna merah. Ni bunga kuning lagi ni. Ni ada bunga kuning. Ni pokok apa? Bunga kuning tak tahu. Lepas tu dia ada kacang. Ni bunga rose. Habis. Cium bau dia. Bau macam perfume. Ni lagi wangi ni sebab ni baru berkembang. Tu bunga apa tu? Bunga yang tadi lah. Tu bunga kertas. Tunjuk bunga kertas. Warna merah. Warna kuning. Cantik Ni. Bunga kertas. Tapi sama juga. Sama pokok ni. Macam pokok bawah kita tak tahu bunga apa. Ni morning glory. Ni kalau pagi dengan lah. Ni. Esok Cakap pagi. ni guys, kalau siapa tahu boleh tolong komen Okay guys, kalau siapa tahu ni bunga apa boleh komen. Ada warna purple pink, warna putih merah. Ni putih saja. Putih kuning. Putih kuning. Cakap ni. Jadi bunga ni boleh makan dengan madu di sana ni. Dia macam dalam kocek. Nampak ni. Ni ni. Tu boleh makan. Silut ni ada honey dalam ni. Ni pokok apa? Tak tahu bunga lah. Ni pokok asam kan? Ni pokok asam ni. Paling favourite pokok adalah orchid. Korang boleh tengok orchid dia warna purple. Memang cantik gila tengok. Struktur orchid ni bukan senang ni. Dia naik dengan apa ni complete size dia. Lepas tu tengok ini baru nak bloom. Nak show warna apa lagi. Ni lain jenis tau. Walaupun purple tapi dia ni, dia punya tu lain. Lepas tu kat sini ada lagi warna ni, yellow. Sini yellow light, yellow dark. Memang cantik sangat-sangat. Kat sana boleh nampak juga warna macam pink, yellow mix. Yang hujung sana tu yellow tapi tengah dia warna pink. Memang very rare lah. Ni dia datang untuk ni. Dia datang untuk ditunjukkan dirinya. Okay guys, bukan senang nak naik. Memang very rare. Guys, alhamdulillah lepas kita dah rehat lebih kurang dalam lebih kurang 1 jam lebih lah dekat Allahuakbar. Sampai lebih kurang dalam pukul 4 lebih. Sekarang dah jam 7 petang.
lagi 27 minit lah lebih kurang kita nak buka puasa. So kami sekeluarga, saya, Alfa, Mama pun dah tadi kami dah mandi dah. Alhamdulillah kami dah sempat lah kata rehatkan kaki sekejap, landing sekejap kat sini. Lagi saya nak turun bawah. Adik-beradik ada yang dah sampai lah. Ada sekejap lagi insyaAllah kita Tok Abah, Tok Mak pun ada kat bawah. Sekejap lagi kita just nak buat macam simple-simple ni lah, macam sambil buka puasa, sambil kita nak celebrate lah. Birthday Alfa, Ayah Su ada juga nak celebrate Ayah Su jugalah, sebab bulan 3 ni ada 2 orang untuk family kami ni yang jatuh dia punya birthday dia pada bulan Mac, iaitu Alfa dan juga Ayah Su. So jom guys, kita tengoklah lebih kurang, tengok apa yang mereka setting kat bawah. Kita baik bawah. Okey, jom. Bersaji dia semua, bersaji. 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 Motif apa kau? Tadi orang boyo. Tak yalah tadi kat pasal tu ada 5 kilo. Dia dosa lah sebab tak musuh tu orang tahu. Jadi kita yalah pakai ni budak-budak kami homestay lah. Yang dia. Lama. Ni lah tu. Setiap kali jabatan nak panggil. Saya boleh ditanya ke baru ni. Nak kena kita tanya baru rutin tu. Ada kek tu. Kek. Ambil kecil. Okey, tak tengah. Tanya kau jauh kecil. Sini. Sini. Dia kecil tu itu. Apa? Tak nampak nanti Pak. Masih di sini. Tengah. Nanti nampak. Mak sini. Kalau tu. Ada kakak. Sana banyak di sini. Nanti abang. Awak tak apa. Video tu. Video tu. Okey, bel. Allah rahmatkan ni. Orang kita peramli. Allah selamatkan Alfa dan Ayah Su. Allah selamatkan kamu. Tabah doa tu. Doa. Amin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah keluarga kami. Ya Allah. Ya Allah, berkatkan hidup kami. Ya Allah. Amin. Selamatkan anak wasu kami, ya Allah. Selamatkan cucu kami, Alfa, ya Allah. Semoga mereka menjadi mereka membesar dan menjadi bisa berguna pada keluarga, bangsa dan negara, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Ya Allah. Alamin. Semoga jenam pada Amin. Ni guna lagu. Boleh, jom video tadi lah. Ini boleh. Video. Potong sikit. Okey, comel. Bijak. Makan buka puasa tu dia buka puasa luar lah dia tak masih ni. Buka puasa dia beli kedai. Dah tak agak-agak. الله أكبر ولا
guys, kita dah berjaya settle solat tarawih di salah sebuah antara masjid yang pada saya lah, pada kami, dia masjid antara paling unik kat Kelantan, iaitu di Masjid Muttaqin di Kota Baru. So kita buat 8 rakaat tarawih. So kita dah selesai. Jangan terbaik bawah. Assalamualaikum guys. Okay, alhamdulillah kami dah selesai kita punya short trip. Kita balik kampung weekend lah, celebrate. Actually kira pre-raya lah, pre-raya, aka berpuasa di Kelantan, di Kota Baru, di kampung. So alhamdulillah kita dah berjaya jumpa mak abah, tok mak. Lepas tu jumpa, ada a few lah kita punya kita punya adik-beradik pun kita jumpa, ada kita punya anak saudara pun ada jumpa. So kita dapat semalam daripada semalam kita dapat buka puasa. Lepas tu kita dapat pagi tadi sahur. Semalam juga kita dapat berterawih di antara masjid yang pada saya lah, saya rasa dia agak unik dan dia macam agak kira, kalau dekat Kota Baru ni, kalau Masjid Muttaqin ni dia macam satu masjid untuk orang have lah, sebab sekitar tu kawasan orang kerabat-kerabat. So kami berjaya, tak adalah orang kata apa, tapi macam mana, dapatlah merasai sedikit lah feel berpuasa di kampung. Kata apa, dapat makan makanan eksotik di Kelantan. Semalam dapat makan ada perut percik pun ada, dapat makan ayam percik, kerabu nipah pun ada. So banyak benda-benda yang kata adalah meninggalkan sedikit kenangan lah buat kami. So thank you guys for watching sehingga ke akhir rancangan. Jasa anda sangat-sangat kami hargai. Sehingga berjumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Terbaik. Bye. Yes. Bye. Okay guys, sekarang kita berada di Bandar Perai. So kita nak jalan-jalan tengok kedai emas yang kat sini. Sekarang ni belum pukul 1 lagi. So kita sebab apa kita nak sampai sebelum pukul 1, sebabnya kita nak elak jam lah di depan nanti, di Karak. So Ni kat suasana Pasar Lama Kuala Kerai. Ya. Orang ramai lah sebab ni dah masuk ujung-ujung puasa dah. Oh, buat gitu ya? Berapa? 3 benda. kita ada yang lehu kita dia. Boleh kita ya. Tu buat tak tanda ke? Thank you yang tu. Ya, eja rambut. Cek kita. Macam bismillah balik. Birthday dia ni. Tak ada apa. Apa? Ya. Dah dekat tu. Ada ke tu Cak? Ada ke tu mana? Pusing habis. Jatuh. Siap dah. Siap dah. Siap dah. Pusing. Siap dah. Orang comel. Tak asal. Tengok ni. Tengok muka sendiri. Tengok muka awak. Suara kan? Tengok. Suara kan? Asal lah. Comel. Dah comel. Kenapa warna merah? Warna merah. Dia muda ke? Rambut baby kan cantik juga kau. Rambut baby. Berapa pun? Kau pun nak tindik rambut. Proses. Apa lagi video? Tapi nak hanging gini je tak gambar ni. Enak macam mama. Hanging. Hanging juga. Hanging juga. Bulat. Macam ni lah. Hanging sini boleh eh. Tunjuk. Tapi nak satu je. Ni dua ni sebab satu-satu, dua-dua lah. Aduh. Ini. Okay guys, kita nak cerita proses dia tindik tadi. Proses tu sangat cepat guys ya. First dia akan tanda dulu dekat dua-dua kita punya telinga, and then dia akan spray dengan apa tadi Pak Masya? Dia macam spray
spray formalin apa untuk ni lah, untuk bagi bagi kebasan. nak bagi sterile. Dia spray dua telinga tu nak bagi sterile. Antiseptik. Dia spray telinga tu dengan antiseptik supaya sterile. Spray antiseptik. Dia spray antiseptik kat telinga supaya dia okey lah. And then lepas tu dia panggil kawan dia seorang lagi, and then dia terus serentak together dua-dua belah telinga, so that sakit tu satu kali je. So memang sangat pro dan juga sangat-sangat efisien ya guys. Macam ada benda lah kat telinga kan, sebab sebenarnya tak ada apa-apa, asal je bengkak. Okay. Lepas tu dia suggest kalau katakan nak tukar dalam 1-2 hari tu boleh dah, nak seminggu pun boleh. Lepas tu dia suruh letak pakai yang betul punya lah, yang tu kan yang hak biasa punya. Lepas tu dia suruh letakkan minyak kat telinga supaya cepat sikit kan, ada bukaan kan. Okey lah, memang servis dia sangat bagus dan profesional. Baik. So alhamdulillah kita punya salah satu kita punya mission untuk balik kampung kali ni tercapai kan. Betul? Ya kan, hampir gagal lah.